Tahu tak cara cantumkan 2 color macam ni? Puding sirap dan laici 2 perisa dalam 1 cawan. Mari saya kongsikan caranya. Mula-mula sediakan base agar-agar dulu. Guna air sebanyak 2 liter. Masak agar-agar macam biasa. Selepas mendidih, semua dah larut, tutup api. Bahan dan sukatan base ada di caption ya. Selepas itu, sendukkan separuh bancuhan dalam 1 liter dan masukkan ke dalam periuk berasingan. Mulakan dengan salah satu periuk, hidupkan api, masukkan 100 ml pekatan laici dan kacau hingga tercampur rata. Diikuti 100 ml susu segar, gaul lagi. Bila sudah sebati, tutup api. Acuan cawan siap diatur dan isi perisa laici hingga penuh. Selesai, biarkan hingga set. Sambung masak yang lagi separuh. Yang ni hanya tambah 100 ml sirap ros. Panaskan dan kacau hingga rata. Cara gabung 2 perisa dalam 1 cawan. Kaedahnya, pastikan agar-agar laici dah set. Keluarkan dari cawan dan dipotong 2 guna pisau bergerigi supaya nampak cantik bercorak. Bahagian yang telah dipotong, lagi separuh, masukkan ke dalam cawan baharu. Sudah selesai, tuang pula agar-agar perisa sirap. Ulang sampai habis. Sejukkan, selepas itu simpan dalam fris hingga set. Siap. Menarik kan hasilnya? Cuba ya.